dua-dua ada kacang. Penyemam siap kan? Buat hati. Dia sekarang mengacau ni, tergacau orang punya. Aku yang penat. Kak Ayah sudah siap mandi sungai kak. Moyang dia tak kasi dulu. Dia tak jadi tidur lah. Tadi jatuh dia. Dia cerita ni ikut kita Simba lah. Ni, kena panjang, lihat panjang. Di situ. Okey. Betul dah. Oh. Dua-dua ada kacang.
Ni macam kat mana ni? Kita kena pergi tangan sini. Ya, mana ni ke belakang tu kau tu depan. Kau pengsan pula kang. Kita off je. Dia duduk satu ni. Elok-elok. Ya. Ni petang hujan lebat ni. Bagi mak nenek begitu bawa masuk dalam. Bawah ni rumah orang ni. Rumah orang sewa. Kebun. Ha? Kebun. Kebun eh. Bukannya mak siap kan? Ya, ada. Buat hati. Lepaskan tu, kejap lagi lepaskan bubu biar je. Ni tahu kita Sini ayang, pasal kat sini. Boleh ya. Kalau hujan tu tarik ke belakang dulu kan. Tak ya. Biar je. Ni betul lapar ke? Mamai lapar. Kon-kon. Tak pakai ni ni. Tengok tengah. Kalau tak tahu. Alah nak masak. Ni ah. Boleh. Ha, gas. Barang ni je kan? Mana orang? Dengan nasi dah satu, 12 lebih dah kat satu. Ada dia nampol. Dia tanya nampuk apa? Kan kita panggil kita makan kan. Habis nasi dia nasi kita pula tumpang dia salah. Tahu lupa. Satu ke tak satu sini tak? Yang ni dulu. Oh, kau ambil ni satu pun boleh tu. Ni dua dek. Ha. Lagi dengan CD lagi bisa semua komplit lah. Apa dia? Hara video dia. Apa punya masalah ni? Itu orang punya abah. Hima punya. Siang dengan tulis tu dapat. Iya, tu kempen. Bang, besok makan apa? Yuk, belanga semua bawa keluar dah ni. Ha? Makan lemping. Ganja ada. Kenapa ni? Oh, kenapa pun ni tu? Dia orang baru tanam yang tak lama lagi pokok tinggi lah. Ya. Kok mandi? Hai. Salam dulu. Dah buka aircon ni. Sihat eh? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, sejuk. Mana Mimi? Sini.
Dah, Mama tutup api ya, Tika. Tutup. Apa tu? Okay, ready. Oh, nak makan ke? Oh, nak set up. Nak makan siapa makan lah. Saya boleh letak dah. Dasar malas. Ni ada dah. Ni, hati dia bawa. Ini abah bawa. Oh, boleh lah, boleh. Bawa je, makan je. Makan mana ni? Mana ni? Tak kisah. Nah, anak pek apa ni? Rasa? Ui, dah basuh tangan kepala dah. Ada berapa? Air pun mana? Ha tu. Ha. Lagi. Tu kak. Ha? Tangan kaki. Dia boleh pesek dia boleh pusing petang. Habiskan kopi udang. Beki dah tu. Nak makan kat mana? Lapar-lapar makan je. Dia minum apa ke? Panis hati ke? Mango. Mango tu. Ha, go. Dah. Bas kena siapa yang pakai? Air batu ni luar ni. Mak ambil pinggan lah. Bang, saya letak ziplock dalam ni Tu satu kedua. Untuk IKEA tu. Coklat tu cair lah. Masuk dalam lah, tak ada aircon. Masuk kat coklat tu. Tak, yang ni ada makanan-makanan Yang ada tak, yang ada coklat tu masuk dalam. Kat luar ni cair dah dia. Gapo dia mana? Sana tak Dia ambil gapo? Bawa lah bekas susun sini. Tahu gapo? Roti. macam ada. Oh, banyak baik tu. Bagus lah. Cricket ni. Betul lah, betul-betul senang kerja kali ni. Lalat tu, ulat. Asal dia orang kan. Buka lah dulu. Apa? Tengok mandi. Kita mandi ke sungai ni. Tahu lah berapa kilo lagi. Kurang. Ambil keluar banyak. Saya tahan daripada tadi. Belum. Wah, ni macam mana budak ni nak tarik ni? Anak saya di jalan dah tu. Dia lompat lah. Syafiq, anak saya mana? Awak dah masuk. Kenapa dia orang tak turun tangga ni ke? Ada orang turun lah, ada orang jalan pergi sana. Ada, tu mana nak pergi lah. Boleh tak pernah pergi sungai je. Apa? Tak pernah? Nah, tak pakai tudung pun tak pakai tudung. Jom. Tak. Apa panggil? Dalam weh. Ya. Kita lagi okey lah kita. Kalau akak pun tak pecah. Ni bang, buka sana. Ha? Buka sana.
Ni hari tu ke kau beli baru? Bagi. Dia bukan untuk air tempat berarus. Dia air tenang tempat. Kena berarus. Kak Ayah sudah siap mandi sungai Kak. Sini, siap. Yana. Okey. Okey. Anda. Sayang. Makin Penat Bungal. tahu pun. Lawan arus tu bah. Ini apa? Nenek kereta. Gitu. Lah dia naik satu sekarang ni. Allah. Tu kenapa? Dah sampai kat atas tu. Siapa mandi tu kat atas tu? Mudah tu. Ha? Aduh, makcik jana dia. Orang ni Ishwai 300. Ishwai. Best tengok movie. 300 Pro abang. Masa ni lah saya dapat tengok movie. Dekat rumah kena kacau. Sama modal dia. Kan? Ada HDMI Tu orang kan. cakap nak pergi camping nak lari. Boleh stres. Stres ikut sekali. Tu tongkut. Jangan doh, jangan. Dah. Dah. Bawa aja, Zek. Bola pun tutup ya? Masuk apa? Kok ada orang tanya. Ni Mega masak apa ni? Saya memang mama perap ke? Nenek perap ke mama perap? Merah menyala ni.
Bukannya mak unggal. Orang buat apa? Aku mak unggal rajin masak tu. Nah, mak aku mau goreng nasi. Wah, nasi tu. Itulah, tak kira kan. Dia tengah tu je nak goreng. Goreng ke grill lah? Goreng ke? Ah, grill punya. Nenek nak makan ke? Atau ada ikan kalau nenek nak makan dulu? Jauh nenek. Tanyalah nenek. Ha? Nak apa? Dah bagi dah. Kau nak makan dulu, makan dah. Takut sungai je. Atau apa? Aku nak makan nasi. Duduk ah. Ya. Nasi tu ada kuah tu, ada nenek punya sardin dengan apa? Yang tadi dia pindah kan. Oh, kakak ni nak makan apa? Sambal lalu. Ada nasi. Mami nak makan lagi ke? Tak nak. Pakai pinggan Mami. Tak pengen dah disambal. Kakak nak ambil ayam. Tak. Dapat Punya. Makan lah. Sos. Apa kan? Oh, sos. Orang-orang yang percaya yang tak pernah bayar. Bapak mulia, saya pesan. Jadi pokoknya mama dah makan lah. Kita makan kedong. Dapat satu dia. Ada lagi tak dong ni? Apa untuk ada? Panas sangat, orang tak boleh nak makan. Panas sangat. Banyak nasi lemak dengan musuh. Banyak makan lagi. Satu orang nak makan habis kan? Dah habis dah, tak payah. Dah lah goreng dalam gelap, ayam dah masak belum tak nampak. Jangan mak unggal Tak apa lah, mau kena ambil. Kenyang tu. Kan habis kan? Tak nak. Besok lah. Besok lah. Tahu nak daya. Nak hujan. Jadi nak tidur dah kan? Ini semua senang, banyak awal tu. Mama kan? Oh, mama ke? Kira apa? 6 apa? 2 oh.
masa siang pun nampak. Dah Allah. Budaklah semua tak boleh banyak-banyak arahan. Boleh buat tu. Boleh hijau tu. Bukan mama lah tikar punya. Apa? Langit cerah, mentari bersinar, kita semua tertawa bersama. Mak ayah, katakan abang, hati ini rasa tenang. Tangan digenggam erat, langkah kita seiring dan sejalan. Tiada yang lebih indah dari kasih keluarga. Keluarga tercinta selamanya di jiwa, telah tawa jadi. Bawa air fryer tu, bawa. Dia tengah masak dia sendiri tu. Hai. Sabun tu satu bunyi. Sabun. Ni apa dah masuk first half? Ada habis first half kan? 1-0. Ya tak apa, dia kira. Tunggu sardin. Mu tak nak apa-apa. Oh jauh eh. Oh kejap. Dah pergi, bahas kali cukup dah 2 malam pun ada. InsyaAllah. Wali tak ke? Api je kuat. Malam tu. Ni dah masak semalam je ke apa? Belum masak lagi. Ni memang raw. Frozen? Tak adalah. Kat sini tu. Mak, kalau nak susu masak kat shelter kitchen. Ramli ni lah. Malam Cima terus jam tu. Patut masak kobe semalam. Malah dah tak jadilah. Laut lagi tak boleh duduk lah. Dalam air tu. Kalau laut lagi panas cuma. Kata nak start motor balik. Laut lagi. Sana apa tu beli? Dia semua tergacung orang punya. Aku yang penat. Yang mana ada artisi dia.
Itu kalau cakap macam tu. Baru api dah habis tu baru. Bapa dengar. Nak balik lah tu. Tak ngam tak. Batu je. Kau punya cari ya. Awak lah cat, awak lah. Yang dot tu apa? Pohon tangkai. Masa first time pacak. Koyak. Bukan koyak. Sebelum tamat cerita ni ada saya dengan Dia ni buat sup ke awak buat sup? yang Oh, ingatkan sup. di mana saya selalu berada dengan Nisa. Kena tambah minyak ah. Balik-balikkan je kot. Cara setting. Tu. Free shipping. Ambil gambar saya makan jagung. Yalah, makcik kan gila glamour. Bagilah. Mak, jagung tu mau letak apa, Mak? Ketika buat. Tak, jagung tu letak apa? Susu ke? Susu dengan majlis. Boleh. Cerita apa abang nak tengok abang? Itu abang kata. Ni anda nak spoiler. Lah, cerita lagi. Dia lagi. Dia pula ya. Baru balik lah malam tu ni. Baru balik sambung kita tu lah. Kita dah tengok separuh.
kuah tom yam. Tak boleh ni movie. Ini. Boleh. Ada nak ni. Ni tunduk ada jalan. Dia duduk tempat ibu dah. Ada mangkuk boleh tak kuat. Ada mangkuk. Tak cukup tak lagi tau. Kat rasa sikit tak masak. Kita tengoklah dulu habis ke tidaknya. Tapi dia masak tak? Tapi dah masak dah. Dia tadi dia nak dia. Dia panggil nenek lagi. Pekat sangat tu rasanya. Boleh lah. Dia rasa tom yam tu yang juga. Padamu. Tidak mana. Di rumah tu nak makan culik-culik lah. Tu dekat di atas je. Tapi pasal Mira tak ada magnet. Ada. Mana kami dulu tak? Tutup lagi bagus. Bau Bali. Ya, bau Bali. Tadi datuk dia. Dia cerita ni tu kita simba lah. Nah, ada daging eh. Yang. Ni bapak saudara dia lah jadi. Orang kampung mana blur. Korang tambah tau. Bukit Lintang blur. Korang tambah lagi ni. Kawang. Kawang dekat. Jaga. Ada bekas sudu tu. Sama. Tu. Kuali orang tu kan. Selama dia cukup. Kalau hantar balik. Kuali ni. Kalau ada seluruh ni. Bahan digabus. Kat rumah macam ni. Kat rumah beli je lah kat Loren tu. Ni tak rasa lemak? Banyak ni nasi. Ini sikit lah. Ini. Banyak lah. Keluarkan balik bah. Tak ada orang. Ayam nak? Boleh. Ni kan ayam tu. Bagi ni juga. Ambil yang kecil tu. Kalau tak cukup kan. Dah. Tak habis kan abang ambil je. Dah. Sambal tanya. Sambal nak? Boleh lah pakai telur Satu mes. Sikit dah. Banyak. Okey lah. Tak habis abang ambil lah. Atuk yang kena marah je bukan kita. Telur tadi. Tu lembik tu. Tu lembik. Makanan-makanan tekstil lembik. Marilah makan. Tak beli ni. Makan ni.
Itu dah ada. Hitam. Tapi dalam masak mahal. Jangan tanya masak tak masak, makannya masak tak masak, makannya. Ini tak dia makan berbual tak sakit mulut tu. Santan mama siap perah kat rumah. Very fresh ni. Macam gula dah. Gula hack lah, gula manis dah. Mulut dah pedih. Kita dah. Jangan. Hari pertama dah cair lah. Santan ni akak tu je mah. Akak dah perah kat rumah, beku kan, betul masuk plastik beku kan. Beku lagi. Ya. Tak ada tahu ais pun. Dia macam datang pun ada tahu ais. Langit cerah mentari bersinar, kita semua ketawa bersama. Mak, ayah, kakak dan abang, hati ini rasa tenang. Tangan digenggam erat, langkah kita sering dan sejalan. Tiada yang lebih indah dari kasih keluarga. Keluarga tercinta selamanya di jiwa. Gelak tawa jadi irama, kenangan kita selamanya bersama berkumpul. Hati rasa syukur, kasih ini takkan pudar. Keluargaku selamanya. Malam datang, bintang berkelipat, api unggun hangatkan suasana. Cerita lama kita kenal, cinta keluarga takkan hilang. Walau jauh nanti kita, hati tetap bersama. Kenangan ini kan kekal dalam jiwa selamanya. Keluarga tercinta selamanya di jiwa. Kelak tawa jadi irama, kenangan kita selamanya bersama berkumpul.